Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Izara binti Asrul dari kelas 6. Saya akan ceritakan tentang buku yang bertajuk Orang Kaya dengan Tukang Kasut. Seorang kaya menghabiskan masanya dengan mengadakan jamuan kepada kawan-kawannya. Bagaimanapun, dengan wang yang banyak, dia masih tidak berasa bahagia. Tidak berapa jauh dari situ, tinggal seorang tukang kasut yang gembira dengan kerjanya. Orang kaya mengunjungi tukang kasut dan memberi siling-siling emas kepada tukang kasut. Tukang kasut menerima hadiah itu dengan gembira. Pada malam hari, tukang kasut tidak tenang kerana bimbang wang yang akan dicuri. Pada esoknya, tukang kasut memulangkan siling-siling emas itu kepada orang kaya kembali. Kesimpulannya, sifat ini terdapat moral yang menyatakan kekayaan bukan jaminan kebahagiaan. Sekian, terima kasih.